Guana demo. Dan begitu juga kita amal sentosa ni rahmat Allah. Tuhan nak berdoa manusia ni senang kenyang perut dan supaya manusia ni amal. Ini hak Allah Ta'ala nak. Tiba-tiba orang yang bernama PKR, orang yang bernama PAH ni, dia tukar pecah belah. Adik kakak tengok hari-hari. Siapa dia pucuk? Orang PAH lah menuju ke mana pun. Mana tabuh tak baru ni? Hari raja. Adik kakak tengok lah. Gambar boleh tak tengok. Lalu dia tidur menetang. Rela mati tak apa biar orang tindik. Tak ada arah dia pakai tu bengok. Dia pakai terajuk. Kalau dia pakai jamu perok tak perut. Memang apa-apa sebenarnya. Bubuh berdera. Berdera apa? Berdera Gaza. Berdera plastik. Duk Malaysia. Bubuh berdera hot tu. Hot merah. Ngeja. Nek buah tak perut ikat. Dia jauh pergi dalam kisah selamat jalan raya. Bukannya kena bunuh. Bunuh pergi. Ambo kan wajib kalau ada ambo tindih lah ni. Serah buat kata baru. Panggil ambo. Telefon cepat. Ambo pergi. Beruk lalu. Nak tunjuk hebat dia tu. Pakti cara mahkamah. Mau jalan raya. Kalau bayar retik. Dia mau tidur. Tak ada retik. Ada retik. Tidur tak jalan raya. Ada rasa body ke? Ambo ada. Ini dia banyak masalah dia kakak. Maka kerja nak amal negara ni orang anu dalam dunia orang kaji dia kakak. Alhamdulillah hamba ni Tuhan beri kemudahan boleh rangun dunia ni. Banyak ke negara-negara ni mesti pergi. Kalau anak Arab 100% hamba pergi pakai air apa berapa. Amo tengok masuk Bangladesh, Dhaka, Pakistan, apa-apa. Malaysia terbaik dia kakak. Cobalah hak Tuhan sebut pangtasyiru fil ardi tu. Kita guna pangtaziru tu. Pangzuru. Hak Tuhan sebut unzuru tu kita tengok lagu mana. Amo nak royak dalam lenji di Bangladesh. Amo hadis sendiri. Nasi dalam lenji dia kakak. Dia capung dengan padi. Beras. Capung dengan padi. Dia buah padi segenggang, buah beras nasi semaku. Dia rau. Nak boleh sudah dia kakak nak makan padi. Pecah perut tu. Kutik. Acu nak awal nak kenyang. Lapar pula. Kau nak muka kutik. Sebab kita karai zaman dulu tak. Ambil setimbul peluh pula. Sebab tu orang mandi 3 cauk 3 gotu ya tak. Ini berlaku negeri luar. Dia Malaysia habis-habis syak. Ada yang pernah jumpa tu. Orang tu bila ketika dia ngandung dia curi. Tiap-tiap kali nganu curi. Ini cerita benar ni. Tu akhir kata mana kak? Mek hotel ni. Awak dah 4 kali dah masuk jin. Bila dia kata gini saya duduk dalam jin lebih selamat daripada duduk luar. Kalau saya duduk luar kena kerja nak makan payah ngandung ni saya duduk dalam jin makan peri. Tengok. dia boleh pilih duduk dalam jin tengok ni. Nak yang nikmat nak. Sini habis nikmat dia kakuk berok sedap ada berok. Ada kakak jumpa dia berok kat sini. Pun zaman dulu. Bulu kaya-kaya kat berok. Dah orang Malaysia ni. Oh nak pergi luar. Oh ada. Pergi. Ambo pergi Bangladesh. Nama Dhaka. Saya cakap pati beri Dhaka. Dia kakak pergi lah. Tapi tak tahu dah ni ya. Orang pengol lembu atas lapangan terbaik. Pengol lembu. Ambo tengok nak tunggu tu lembu ada duduk di tambak lembu. Ya Allah. Kalau yang putus lembu kan aku. Terbalik kuat. Nak royaknya lapangan terbang tu boleh masuk pengol lembu. Dia tambah lembu. Cakap dia kagak lah. Lepas tu Ambo masuk dah Dhaka. Jadi kakak gila sekali dah. Ambo pergi dah Dhaka mudah seminggu. Dalam negeri Dhaka tu. Makanan memang lah. Ambo tengok dalam bandar tu. Separuh daripada dalam bandar tu. Pakai selipar. Kasut separuh. Muka negeri besar ni. Bandar besar lah ni. Ibu macam ke Kuala Lumpur lah. Lepas tu hak separuh selipar. Jadi kakak tahu tak? Separuh pula tu tak serupa selipar kanan dengan selipar kiri. Ada merah di kanan, ada hijau di kanan. Dalam hak separuh hak tak serupa tu tali lain-lain pula. Ikat tali rupiah dan sebagainya. Pahak lain tu jalan kaki. Ini berlaku di kakak. Sebab tu Ambo ingat kena benar. Kalau UMNO warisan nasional boleh buat igak pok-pok pah pergi dulu lepas tengok. Biar dia isah sikit diri setara mana. Ni habis mak nenek. Mak sabu tu boleh masuk tanding berapa kali bertanding. Ngaji ITN tak faham tahulah. Jadi naik presiden pah.
Baca Fatihah wajib tak betul. Menggodok ngambus bertahu-tahu kemudian bertahulah. Kerah kejut ni sepuluh rambut dia cokir rambut kerah. Fatihah itu alhamdulillah begitu bunyi. Jadi naik ketua parti Islam. Lepas tu pula hak Suruhjaya PAS Terengganu. Biarlah mu tepas kena royak. Hak nama Mustafa Ali. Masa mula-mula mereka kakak dia nak tak reti sikit habuk, sepatah habuk tak reti baca Quran. Sepatah tak reti. Bila kita tulis itu ada satu hadis dia nak ceramah lah. Dia suruh hamba tulis. Hamba pun tulislah. Bagaimana kalau orang miskin ni akan jadi kafir? Hamba tulislah kadal faqru an yakuna kufran. Orang miskin ni hampir-hampir jadi kafir kata Nabi. Hamba tulis ka alif da, kada, alif lam fa tak boleh baca. Akhirnya tu hamba tulis dengan Rumi. Hamba tulis KADA. Tan Rumi dekat. Setara tu jadi Suruhjaya PAS. Ada kau fikirlah. Ini berat. Macam mana nak jual Islam lagu tu? Kita sendiri pun tak tahu satu. Jadi hamba nak royak pendekkan cerita dekat kakak tak sawah-sawah. Bahawa saya perjuangan UMNO, hamba prepare ataupun hamba untuk 3 tahun dekat kakak. Siapa anak hamba tu telefon hamba hak masa tu ngajar Johor. Ayah sesak. Kata menggelik dulu. Amu tak marah. Dalam dia tak tahu lagi dah. Moga Nabi pun pernah doa ya Allah supaya Tuhan beri hidayah. Ni pun kita balik syarah dia. Maka akhir sekalinya alhamdulillah anak ambo 100% sokong UMNO tapi menatu ada lagi sokong 2. Mana menatu? Mana orang menatu kan? Moga menatu dia dengan menatan lebih kurang ada. Dia wazan dia menatu ada gitu. Orang tasrih kan? Tak arahnya beda. Darabaya 1000 dia tu pun menatu mata batok gitulah. Jadi sebab itulah adik kakak tinggallah jasa. Kamu tengok nampak ramai pun tak apa muda lah mana dah kan. Tinggallah jasa adik kakak untuk kita berdakwah royak tentang kesesatan PAS ini dan kebaikan UMNO. InsyaAllah adik kakak pakat buat gitu adalah hidayah Allah. Tuhan nak uji kita sekarang dan nampaknya akhir-akhir ni kohor Tuhan buka dah hidayah. Nampak dah keburukan PAS tu. Supaya kita kata orang macam lah. Ketika beli mula bukan main comel lah. Minyak licin luar dah. Bila koyok sudah nampak dah. PAS seka tu bik ulak. Alhamdulillah. Ni tak lama dah. Menteri Besar Selangor. Dah kena dah. BPR dah buat statement dah. Kita nak egak. Tak apa dah. Baru ni petang bukan main lagi. Nak tahu kita you lah nama lah. Anwar pun tak lama dia kakak. Berdoa lah Anwar ini. Biar Tuhan buka kebenaran.